Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 35. Raja 12 menunjukkan sebahagian daripada surat aduan seorang pengguna kepada pengurus sebuah syarikat. 5 April 2023, pengurus syarikat pembuatan ZY kepada Encik X. Rujukan, pisau berkarat. Had ni you highlight. Okay. Pada 2 Januari saya telah membeli satu set pisau keluli daripada syarikat tuan. Malangnya selepas 3 bulan menggunakan pisau itu, karat mula terbentuk pada pisau itu. Okey. Soalan. Sebagai seorang pengurus syarikat, kaedah manakah yang betul untuk mengatasi masalah ini semasa proses pembuatan pisau? Okey. So dia guna pisau keluli. Kalau pisau keluli memanglah senang jugalah nak berkarat. So sepatutnya dia kena guna pisau apa? Pisau keluli nirkarat. Alah, saya nak highlight. Keluli nirkarat. Nir means tak berkarat. Okay, keluli nirkarat. Sepatutnya. Okay. So tengok option A. Option A paling tak logik sekali lah. A, meningkatkan peratus komposisi ferrum dalam kuprum. Kalau dia tingkatkan ferrum, maksudnya besi. Dia tambah lagi. Besi kan senang berkarat. Senang terkakis. Jadi option A paling tak logik lah. Janganlah letak lagi ferrum. Lagilah senang dikarat. Okay. B, menambahkan kromium dan nikel. Cuba tengok. Kromium, nikel. Ini sebenarnya jawapan dia. Kita tengok C. Menggantikan bahan dalam pembuatan pisau dengan kuprum dan stenium. Kalau kuprum dengan stenium, dia nak jadikan gangsa. Gangsa buat pingat, tugu, piala. Tak buat sudu, garpu, alat pembedahan semua-semua tu, pisau tak ada. Ini untuk buat apa? Gangsa. Gangsa untuk apa? Untuk pingat, piala. Guna stenium antimony kuprum. Stenium antimony kuprum ni siapa? Ni, pewter. Pewter untuk barang perhiasan, cenderamata, piala. Ini untuk pewter. Salah. Okey. So, jawapan dia B. Sangatlah senang. Alright, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.